3 tahun gastric GERD makan nasi bubur dengan sup sawi. Tak baik-baik sampai kurus kering. Rupanya anxiety. Saya ada satu pasien, makcik berumur 88 tahun, datang daripada Pasir Mas, Kelantan. Dengan masalahnya kepala melayang, kepala berat, leher tegang, leher sakit, belikat dan bahu tegang, belikat sakit, dadanya ketat, pedih dada daripada dada sampai ke kaki, jantungnya lemah dan berdebar-debar, tekaknya panas, badannya bila jalan tak stabil dan rasa nak melayang, hidungnya sumbat, matanya berat dan kabur, vertigo, mulut kering, rasa tercekik, pedih perut, angin rasa kembung, lutut rasa kaki kebas, dan juga badan rasa letih dan tak larat. Perut angin kembung senak ulu hati, tekak loya nak muntah, kerap kencing dan makan tersangkut. Dia tak boleh makan nasi yang keras. Dia cuma boleh makan nasi bubur dan dibuang airnya. Diperah, ditapis, diperah, dibuang airnya. Dia cuma makan nasi bubur yang tanpa air tu, dan bersama dengan kuah sup ataupun kuah sayur sawi sahaja. Dah 3 tahun dia makan macam tu. Datang jumpa saya, kurus kering, badannya lemah, mukanya pucat, badannya jadi macam tak larat sangat. Tinggal tulang saja dengan kulit. Daging dah tak ada, dah lemak dah tak ada. Tersandar dekat sofa, keletihan dan tak larat. Napasnya laju. Saya tengok ni simptom anxiety ni. Dia dah dapat ubat rawatan, ubat gastrik dah merata-rata, katanya doktor gastrik dengan angin. Dia makan ubat angin tak baik-baik. Dan jumpa ustaz dengan bomoh, dah pergi bekam, dah pergi akupuncture, dah tak baik-baik. Dia makan ubat dan jumpa doktor pakar deskop pun tak baik-baik. Tengok dekat TikTok, anak dia kata jomlah kita jumpa doktor Man, cuba tengok entah-entah penyakit anxiety. Bila datang jumpa dengan saya tengok dia, saya kata ni anxiety ni. Ini memang saya anxiety psikosomatik. Tapi saya kena buktikan. Saya bagi dia makan ubat anxiety separuh. Lepas setengah jam, alhamdulillah, hilang semua simptom kepala melayang. Dia duduk tercongok macam tu, senyum. Dah hilang tau. Dia bangun berjalan, tak goyang-goyang, tak pening-pening tau. Hilang semua, pedih perut semua tak ada, berdebar hilang, tekak panas tak ada langsung. Dan dia makan mi goreng you all. Dan dia makan nasi lemak. Sepinggan habis, lauk ayam seketul besar tinggal sikit lagi, telur rebus dengan kuah sambal nasi lemak you. Dia makan lagi, tambah dengan mi goreng lagi. Lepas tu dia minum kopi ais. Dia minta extra, doktor nak extra tambah, nak buat balik. Saya bagi dia 3 paket buat balik doktor kopi. Saya rasa seronok sangat. Saya rasa gembira sangat sebab akhir-akhir ini saya jumpa banyak sangat kes anxiety yang mengacau badan, yang mengacau fizikal. Kita panggil dia penyakit psychosomatic disorder disebabkan anxiety. Dia stres rupanya, duduk sorang-sorang, suaminya tak ada, dah meninggal, sunyi, anak pergi kerja, duduk sorang pagi sampai petang. Dia duduk risau pasal sakit dia, tak boleh makan. Dia nak makan nasi, dia nak makan gulai, dia nak makan macam-macam macam dulu. Tapi disebabkan dia tak boleh makan benda yang keras, tercekik katanya, maka dia jadi sedih. Selepas dia dapat ubat anxiety tu, baru dia faham rupanya penyakit tu bukan penyakit badan dia, kerana otak anxiety dia. Saya kata ubat dia makan bila perlu ya. Seronok, alhamdulillah, saya rasa sangat seronok. Hampa, kemungkinan hampa duk rasa sakit macam-macam, hampa cek tak jumpa, hampa cek ECG normal, cek darah normal, skop pun normal, makan ubat gastrik tak baik, makan ubat angin tak baik, pantang pun tak baik-baik, bagi mawak macam-macam, ustaz pun tak baik-baik juga, dah pantang sampai kurus kering, tak baik-baik juga. Saya rasa itu adalah simptom anxiety. Hampa percaya, hampa boleh sembuh. Hampa tak percaya, aku tak boleh tolong. Kalau nak belajar lagi, follow, saya akan ajar macam mana nak baik tanpa ubat. Siapa yang sakit sangat baru jumpa saya. Okey, saya akan bagi ubat untuk sahkan, dan kita akan ajak macam mana nak baik tanpa ubat. Boleh hampa tu sombong tak mau follow aku. Anak kawan. Maju.